Saya ni nak beritahu hari ni Dewan Bermesyuarat, Dewan Negeri Jadi saya nak tunjukkan Dewan ni macam mana bentuk Dewan ni. Ni tempat saya, ni saya punya tempat. Depan tu semua tempat sultan dan juga pembesar-pembesar negeri. YB penyokong kerajaan. Sebelah sini yang ada monitor ni, itulah dia. Dia ada 1, 2, 3 sampai ujung. Yang sana tu YB yang dikatakan pengimbang. 1, 2 tu PH 2 tingkat, yang belakang tu Perikatan Nasional yang dipanggil pengimbang. Tu tempat dia. Yang sebelah sana tu ahli Majlis Diraja. Semua di sana. Kat sini semua JCS. Karena biasanya pegawai-pegawai kanan kat sini. Dan kat sana tu JCS juga. Dan yang kat sana tu pemerhati. Siapa yang nak masuk, nak tengok, itulah tempat pemerhati. Dan Dewan ni atas tu Quran. Itu memang letak di situ. Dan kalau kita lihat pun dia awal larat dia ataupun bunga-bunga dia, bunga-bunga tradisional lah. Dan kalau kita tengok kat dinding tu semua bunga. Bunga lah hitam ke saya pun tak tahu. Tiang-tiang pun ada bunga. Dan yang menariknya di atas ni. Di atas ni transparent, see through. Jadi kita kadang-kadang kalau cerah tu memang kita boleh nampak awan bergerak kat sana. Itulah kawasan Dewan kami selalu bersidang